Kau jangan sampai Ira marah kau. Kau cakap apa? Tahan aku Syamil, tahan. Bang, open satu botol. Aku buat apa ni? Harap I tak tidur lagi. I tak tidur lagi. Pukul berapa dah ni? Tahu pukul berapa? Dah pukul 2 dah ni. Sekarang baru kau nak balik. Saya ada study group tadi. Besok kan saya nak SPM. Pukul 2 ni kau cakap study group? Ya, dia nak study demi nak dapatkan result yang gempak untuk ayah. Dia kan nak slam topic. Bang, aku ni ikut kau. Mana tak tumpahnya kuah kalau tak kena sek. Kau bukan anak aku tau. Kau bukan anak aku pun! Itu Rina nak siapa? Ni Rina ni ikut siapa? Kau tu anak jiran kita tu. Pakcik Skandar kau tu. Pak kau tu lagi sial ke aku. Beli BMW, loan 9 tahun, lepas bayar 2 bulan je. Aku dah tak perlukan kau, kau berapa? Bak dulu aku 100. Aku nak open table. Join! Cakap lelok sebelum saya marah. Did well. At least kau dapat hiburkan orang. Itu yang paling penting kita as a content creator.